Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back again to Wan Kancil YouTube channel. So today short content je, short video je. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.30 hari waktu lunch. So hari tu masa birthday Dak Azrin, ibu dia kata nak belanja hotel tau, makan hotel. Sebenarnya kita orang dah 3 kali dah makan hotel dekat sini, dekat Acro, dekat Ames Hotel. Kita tak nak bazirkan masa, tak nak bazirkan duit. Kita orang akan buat video. Sebab dia punya dalaman dia ni macam-macam makanan ada, okay? So let's go jom. Cik. So sini bahagian kuih-kuih dia nampak tu. Macam-macam kuih ada warna-warni lah Ada kek bagai. Dia cantik lagi sebab sekarang baru pukul 12.30. So belum ramai lagi. Ni yang best. So kita boleh makan apa je kita nak. Dan ada buah, ada pizza, sate. This one dia punya Chinese carrot cake. So sini lauk ayah. Say hi. Hi, bye-bye. Ada ni apa ni? This one roasted chicken. Wah. Roasted kan? Ini bagian nasi-nasi dia, lauk-lauk pauk dia. Ini pasta pun ada. Tengok, pasta pun ada. Kepala ikan masak kicap berempah ni. Wow. Sotong goreng paprik. Ini kurma. Yes. Egg kurma. Let's go. Ada wonton. And then this one apa? Steam pau. Ada pau. Yang ni mixed dumpling. Okay. And then ni pun ada dia punya ayam. Macam jenis ayam ada BBQ, steam, nasi ayam. This one nasi ayam. Sini bahagian sup-sup. This one dia punya sup nasi ayam tadi. And then ni ada apa ni, Bi? Herbal tea. Herbal ni apa? Telur-telur yang herbal tu. And then this one ada hot and sour. Bilang tak? Oh. Wow. Awak makan apa dulu, Bi? Jom. Kita nak makan sate. Makan sate dulu. Sate. Nasi nanti ya, nasi. Sebab aku cepat kenyang. Dia satu tip nak makan hotel ni, kita kena makan yang light-light dulu baru makan yang berat-berat. Kalau tak memang rugi kau bayar. Betul. And then kat sini pun kita ada this one. And then kat sini pun kita ada kerabu ikan. Macam-macam ada. Selet-selet dah sini. Okay. Jom, Beh. Jom. Ni semua bahagian dia punya makanan. Sini. Lepas tu sana sampai ujung sana. And then ni tempat makan dia lah. Okay. Tu ibu ayah. Ibu ayah, mama dengan Pak Ngah. Mama tu ialah makcik Dak Tembam. Kita memang panggil mama. Sebab kita orang jenis family dulu baru orang lain. Makan apa, Bi? Pizza, sate. Dia sate, dia yang best, yang sedap. Makan dengan apa tau? Dengan bawang. Bawang ni. Dia dalam mulut tu ada macam ada bawang punya gitu. Siap. Bukan makanan bandar-bandar, bukan western je ada tau. Tengok ni. Ubi kayu kan je. Ubi apa panggil? Ubi rebus. Ubi rebus ah. Wah lah. Hotel ni dia makanan Chinese ada, makanan kampung Melayu ada, western ada, salad-salad, segala dessert semua ada. Tapi seorang berapa biar? Seorang dalam 200 lebih lah sini. Ni semua ibu belanja, ibu sponsor sepenuh birthday Dak Tembam, ibu sponsor nak orang. So berapa ibu habis? Ibu lebih 2,000. Bam. Nasi. Makan nasi sikit je dulu. So dah lapar sangat. Dekat sana ada kambing ni. Ambil kambing. Gila ambil. Nanti lah. Takut kenyang. Apa aku nak makan? Salad pun ada guys. Salad station. And then sini kuih-kuih ni kau tengok dia punya ni. Comel warna biru. Wow. Unik, so unik. Ni kek. Siapa yang birthday kan, makan tengah hari kat sini lah. Ada kek. Puding pun ada. Wow. So that's all lah. Bi, semua seafood. Kita dah tengah apa? Itulah tengah awak pantang ni. Seafood. Awak dah lah allergic seafood sekarang. Asal soto dia bentuk gini tengok. Potong. Dah tengah fitnah betul lah. Sana ada udang tu, Bam. Lah ambil seko-seko buat rasa. Jom. Awak ambil apa, Bi? Tak tahu, kita tadi dah ambil sate. Kata ada kambing dah ambil kambing. Ni kambing. Ayam ambil ni tadi, udang butter. Alah. The chef dia malu. Dia malu masa kamera. Jangan rekod gila korang. Abang tu okey lah. Kan baik kau bayar 200, kau kena bayar 500 kan. Sate.
Tisu selai dia bagi. Ada tembam, ada ibu, ada ayah, ada mama macam biasa. Orang penting kat video. Ada Bangah. Di mana ada ibu, di situ dah ada mama. Betul? Tak boleh lepas ni dua orang ni. Macam apa? Kau panggil apa? Belangkas? Kita kata pasal kepala kambing. Cik gigi. Tak adalah kan? Abang masak ke? Nak hantar dekat-dekat tu. Dengan gigi-gigi dia sekali. Oh, kepala kambing. Dia korban hari tu kan. Oh, mi bandung. Kena minta mi bandung dia. Nah, ibu masih dengan mama. Pegang bawah. Chef dia Orang buat. makan banyak gila dah. Pinggan dah dekat 5-6 baru tukar. Chef dia buat tau. Ada mi bandung juga tapi kena Kena minta. Request. Minta. Dia punya ni sedap tau. Mi bandung dia. Awak nak rasa? Tak nak. Sedap I'm tau. not Johorian. Cuma panas, tengah panas. Kenyang gila. Baru duduk sejam. Kita rasa ni dah mangkuk yang ketiga keempat lah tukar. Makan hotel tak boleh ambil sekali banyak. Kena ambil sikit-sikit. Jemput. Masa bercinta kan, udang ni tak payah disuruh, dia akan kopi. Tapi sejak kahwin tak kopi, kita sebagai isteri makan dengan kulit je. Apa lagi mama ambil tu? Pizza. Hari ni makan Mak Saleh. Mak Saleh. Cina. Cuci. Nanti Mak Saleh. Main dia lebih kontot dia. Ayah dengan Pak Ngah tengah borak juta-juta. Satu jam borak non-stop. Ni sakit perut, je berak je kerja. Guys, so sekarang kita dah habis makan. Masing dah kenyang. Dah kenyang. Minum kopi last. Minum kopi last. Ibu pun dah kenyang. Pak Ngah pun dah bersandar tu Pak Ngah. Dia 3 jam kat sini. Dia nak tidur. So lepas ni kita lepas ni nak ke mana Bu? Naik pantai. Kalau malam. Kalau balak. Masih Bu. Malam minum kopi rumah Tak nampak abang. mama lah. Malam minum kopi rumah abang. Boleh ke tidak tak? Tak, Mama dah beritahu dia belum? Belum. Tak bagi tahu nak datang orang main datang. Tu anak dia masalahnya. Gila. Anak kau tak bagi masuk. Mana tahu tengah berkemban. Dah tengah berkemban. Tu anak tengah tanam. Dah tulis. Tu anak tengah usaha lagi cucu lagi. Bu. Masih. Kami. Mana bila? Allahu Akbar. Doa dia nak habis. Amin. Masih Bu. You dua Murah ni. rezeki selalu. Bak kata mama kedai PSP dapat 1 juta. Amin. 2 juta. Bulan. Makan dekat Terengganu pula. Bila? Guli-guli hujung bulan. Mama pergi? Kau cuti tak ada. Kau simpan bulan 8 tu cuti. Wah, nak pergi haji. Mama suruh order apa ni? Mama ni satu perangai dia asal jumpa Dak Azrin atau Dak Shina dia suruh order TikTok. Tak pandai. Asal nampak ada Azrin je. Alin orderkan mama ni. Sedap-sedap. Dia panggil nak cakap tu je. Ambil vanilla dia sedap Bu. Coklat tak kurang? Yang ni tak lebih bu. Yang ni. Yang ni apa? Coklat juga Tak sedap. kurang. Kau main kot cakap tak sedap. Mai. Ya, kejap lagi saya tunjukkan hasil. Main saya lagi. Ambil mau. Salah percaturan lah. Ibu dia baru pencing. Kita ada SP dia 1 juta. Kau tahu hari tu kita minta Mercedes. Cash. So, Kita kurang lah kek-kek kan. Dak Azrin kalau ada kek cheese hidup. kek cheese je lah. Kalau kek-kek macam ni tak suka. Ramai siap orang. Apa? Orang ramai. Bah dia. Tengah perang. Happy birthday to you. Siannya beri aku kek kita semula. To you. Happy birthday. Banyaknya kembang. Tak dah nipis nampak. Happy Alah, hancur. birthday. Oh, ilaha Kek illallah. pun tak ada restu tau bagi kita kek recycle. Happy birthday to you. Sedar seseorang awak. Malam ni mesti on lah. Yes. Dekat rumah, bukan main tak nak makan sayur dak Wan. Sampai sini ke main tadi satu mangkuk dah ambil Tak sendok. ada. Biasa Acah-acah lah, Mak tak tahu Saleh. makan apa tu.
Nasib baik tak ada Coco Crunch. Kau tak ada makan Coco Ha, kalau Crunch je. Coco Crunch makan Coco Crunch. Dah habis. Sekarang dah pukul 4 petang daripada pukul 12.30 tadi sampai. So ni nak pergi toilet and then nak balik. Dah kenyang gila. Lepas ni dia ada surau semua tau. So kalau korang kat kenyang lama boleh je solat. Kursi baby dia. Kursi baby dia. Cantik Oh, naik. Cermin. Alamak. Jalan. Ya, kita dapat kasut ni. Jalan sana. Bye bye. Anjay. Macam biasa, sesi main Boleh? gambar. Sini dia punya toilet. Bila Ini style sekarang tu. dia. Saya sekarang. Makan nak kembang sikit. Dah cantik kan? Ha. Azrin Natasha, baby I love you. Oh yeah, hati ini hanya untukmu. Sempurna kau di mataku. Hidup matiku setia padamu. Guys, ni kita orang dah habis ambil gambar and then ni kita orang nak gerak ke mana je? Maiden. Ni hotel dia, nama dia Ames Hotel dekat Air Keruh. Nak pergi Maidin, lepas tu petang nak lepak rumah Kak Jah. Mak Kak Ajar aku mana abang tak tahu lah. Dia kalau Minum keluar dengan kopi. ibu ni, Dia render. langkah panjang tau. Betul. Contohnya lighting. Oh, Pak Ngah kat situ ah. Apa Pak Ngah? Dia bangga. Bangga lepas makan, bakau nyamuk. Bakar nyamuk pula. Buat apa? Halau nyamuk, bukan bakar nyamuk. Halo nyamuk. Bakau nyamuk. Bye. Pergi. Nak pau ibu. Orang kata pergi-pergi nak pau ibu. Tak tahu nak pau apa. Bye. Jom. Nak So, pergi let's go. ejek je sampai ke Maidin sampai 6 orang Ejek. pergi. Oh, nak beli tu. Sabun apa? Mok lantai. Sabun lantai. Boleh. Jadi macam tu keluarga ni kan? Kau nak beli garam dengan gula pun kena 10 orang pergi. So, let's go guys. 10 kali pergi hotel yang sama, 10 kali ambil gambar tempat yang sama. Betul. Sebab hotel dia mahal tau, makan dia seorang dekat 200. Betul. Tapi satu bagus dia, setiap kali datang lain-lain menu. Ha, dia hari-hari setiap hari lain-lain menu lah, bukan. Lepas tu menu hari sama ni yang bestnya orang tak ramai sebab tengah bulan. je. Betul. So macam makan tenang. Kalau macam first time tu datang, gebut-gebut. Tapi masa yang first tu best sikit sebab masa tu dia Christmas. Lepas tu dia ada buat pakai kostum Transformers lah, apalah. Apa yang dia punya Santa. Yang ni dia macam santai je. Cuma tak santai tu tiba ada majlis persaraan pula. Tak pasal-pasal birthday aku jadi majlis persaraan. 41 fun fact hotel ni. Dia apa? Tadi terbaca lah. Kalau orang yang kerja government bawa dalam 4 orang makan, lepas tu nanti ada potongan 20%. Okey lah siap. Yang Okey lah. government lah tapi. Contoh kalau 4 orang 500, mungkin tolak berapa RM80 kan. Okey lah. So let's go guys. Hai guys, so sekarang jam menunjukkan pukul 12 pagi, 12.30 malam. Kita orang lupa kita orang buat video tu, sumpah. Kita orang pergi sana, pergi sini, lepas pergi makan kat hotel tu kita orang pergi balik rumah ambil barang, lepas tu pergi rumah Kak Jah. Lepas tu pergi rumah dak abang, minum kopi kat sana lagi. 11.40 dah. So sorry doh konten ni tergantung sepi. So yalah, gitulah guys. So guys, that's all for today. Malam-malam, pagi-pagi kita jumpa lagi. Sikat dalam bahasa Inggeris. Bye. Assalamualaikum. Salam, bye-bye. My Glock in the gas room, stay with me. Not gonna edge, just had it wrong when they raided me. Okay, they hated me. Take a big tall tree, take a hit of weed, make space between, make them squeal. Only pain will be motivating me. Now I might pull up in, sip a car.